Ni one thing untuk move on. Amir tak suka orang buat dengar lagu sedih. Lelaki lagi cepat move on. Tapi perempuan kan, dia lambat sikit tau move on. Tapi once dia dah move on kan, dia tawar hati tu betul-betul keras lah. Ibarat keras hati korang. So lelaki pula dia move on awal, tapi nanti makin lama kan tiba-tiba aku betul dah break. Time tu lelaki baru start macam fasa lelaki broken heart. Memang kecewa, sedih, nangis tu semua lambat sikit. Perempuan pula awal-awal tu dia sedih awal. Dia memang all out lah. Dia sedih, aku dah lelaki dia tinggalkan aku. Tapi once dia dah tahu hati, kita ketuk pintu dia pun, dia macam dia dah malas nak layan lah. Betul lah korang. Cara lelaki untuk move on macam Amir buat cara yang simple. Amir akan delete semua gambar dia, delete semua video kenangan, scroll galeri. Tiba-tiba ternampak tiba-tiba sakit, mengimbau. So Amir akan delete dulu siap-siap gambar apa-apalah yang buat kenangan. Lepas tu ni one thing untuk move on. Amir tak suka orang buat dengar lagu sedih, lagu-lagu jiwang. Orang bila sedih je dengar lagu, lagi lah susah nak move on.